Salam sejahtera. Saya DB Paulus, pelajar Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan OUM Cawangan Kota Kinabalu, Sabah. Pada hari ini saya bersama dengan keluarga saya akan melakukan tugasan bagi kursus MPU 3412 Khidmat Masyarakat. Aktiviti khidmat masyarakat ini kami akan lakukan dengan mengutip sampah di sepanjang 1 km Pantai Tanjung Lipat ini. Tujuannya adalah untuk membersihkan pantai dan juga meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya kelestarian pantai. Tugasan dan peranan saya dalam aktiviti khidmat masyarakat ini adalah sebagai floor manager, pemungut sampah dan juga sebagai kameramen. Hai, saya Alvina. Tugasan saya ialah memegang plastik sampah dan memungut sampah. Hai, nama saya Kristenberg. Tugas saya adalah mengutip sampah. Hai, nama saya Jeremy Wet. Tugas saya adalah memungut sampah. Aktiviti pembersihan pantai yang kami jalankan di Pantai Tanjung Lipat ini menyumbang kepada pembangunan lestari, terutamanya dari segi aspek alam sekitar dan sosial. Dari sudut alam sekitar, aktiviti ini membantu mengurangkan pencemaran sisa pepejal, terutamanya plastik yang banyak ditemui di kawasan pantai. Sampah plastik yang tidak diuruskan dengan baik boleh dihanyutkan ke laut dan memberi kesan negatif kepada hidupan marin seperti ikan, penyu, serta organisme laut yang lain. Oleh itu, tindakan mengutip sampah di kawasan pantai dapat membantu mengurangkan pencemaran dan pada masa yang sama memelihara keseimbangan ekosistem laut. Sepanjang aktiviti dijalankan, saya juga dapat melihat bagaimana nilai kerjasama dan tanggungjawab sosial dapat dipupuk dalam kalangan ahli keluarga. Setiap ahli memainkan peranan masing-masing dalam mengutip dan mengumpulkan sampah di kawasan pantai. Walaupun terdapat cabaran seperti sampah yang tertimbus di dalam pasir serta keadaan cuaca yang semakin panas, namun aktiviti ini dapat diselesaikan dengan baik melalui kerjasama dan semangat saling membantu. Pengalaman ini juga membuka mata saya bahwa isu pencemaran alam sekitar bukan sahaja berkait dengan sikap individu, tetapi turut dipengaruhi oleh faktor kesadaran, pendidikan dan keadaan sosial dalam komuniti. Oleh itu, usaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar adalah sangat penting bagi memastikan kelestarian alam sekitar dapat dipelihara. Kesimpulannya, walaupun aktiviti ini dijalankan dalam skala yang kecil, namun usaha seperti ini tetap memberi impak positif kepada persekitaran. Sekiranya lebih ramai individu mengambil inisiatif yang sama, ia dapat membantu mewujudkan persekitaran yang lebih bersih, sihat dan mapan untuk generasi akan datang. Kristenberg, apakah perasaan Anda melihat pantai yang bersih? Saya berasa gembira dan selesa sebab pantai kelihatan bersih dan selamat. Pada pendapat Anda, apakah kepentingan pantai yang bersih? Pada pendapat saya, kepentingan pantai yang bersih akan menarik minat lebih banyak pengunjung untuk sampai ke pantai ini. Kebersihan pantai, tanggung jawab bersama.